Hai semua, cuba tengok apa yang sedang berlaku di TV. Berita tergembar, Anda sedang menonton satu kejar-mengejar secara langsung yang sedang dilakukan oleh polis. Sedang mengejar apa yang kelihatan seperti sebuah G-Wagon polis berhampiran. Ya ampun. Itu memang kejar-mengejar polis yang sebenar. Ya, beberapa kereta polis sedang mengejar sebuah lagi kereta polis. Apa? Moro kereta polis ini ialah G-Wagon. Nampaknya penjenayah itu sedang cuba melarikan diri. Dan ya, dia telah melarikan diri ke dalam hutan tempatan. Penduduk kampung boleh cuba mencari G-Wagon polis di dalam hutan tempatan untuk ganjaran besar. Tidak. Penjenayah itu, dia sudah tiada. Tidak. G-Wagon polis itu tersembunyi di suatu tempat dalam hutan. Jadi mustahil untuk menemuinya sekarang. Tak mungkin. Apa yang kau cakapkan? Ada kau dengar apa-apa tentang ganjaran itu? Kita boleh cari sebuah G-Wagon yang ditinggalkan G-Wagon polis di suatu tempat dalam hutan. Dan kita boleh dapat ganjaran kerana itu. Tapi Slav, itu kereta polis. Ia haram. Ia kereta polis yang haram. Atau entah, aku tak tahu. Aku tak peduli tentang itu. Aku nak ganjaran tu. Kita akan cari. Jom. Tak, Slav. Ia mungkin berbahaya. Penjenayah tu mungkin ada senjata api. Jom. Okey, ikut saya. Ini jalan di mana kita nampak kejar-mengejar itu. Kan? Ya, nampaknya begitu. Ya. Kita nampak dari atas. Dari helikopter. Jadi, kereta polis di wagon sedang bergerak di situ. Dan dia telah masuk ke dalam hutan di situ, betul? Tapi Slav, kalau polis pun tak dapat jumpa, kenapa awak rasa awak boleh jumpa? Sebab kami orang tempatan. Kami tahu lebih banyak daripada polis persekutuan, tahu? Jadi saya rasa G-Wagon tu mungkin akan belok ke sana atau mungkin ke sana masuk ke dalam hutan. Kenapa awak fikir macam tu? Saya ada rasa macam tu. Saya pun tak pasti. Jom kita masuk ke dalam hutan. Saya tak nak pergi entah ke mana, Slav. Ia berbahaya. Jom kita pergi. Jom kita pergi. Ayo, Alex. Jom kita pergi. Ini pintu masuk ke dalam hutan. Ya, banyak sangat lumpur. Ya Allah, saya tergelincir. Hati-hati. Ya, kamu boleh jatuh dari bukit. Sebenarnya inilah tempat yang betul. Kita bergerak ke arah yang betul sebab hanya lori off-road tertentu saja boleh lalu jalan ni. Betul tak? Ya, kereta biasa memang tak boleh lalu. Jadi, G-Wagon polis sebenarnya adalah truk off-road. Jadi kita sedang menuju ke arah yang betul. Jadi itu mungkin sebabnya. Polis kehilangan G-Wagon ini sebab mereka bukan jenis off-road dan G-Wagon ialah kenderaan off-road. Hati-hati ya, banyak lumpur di merata-rata tempat. Mari kita ikut jalan ini dan mari kita pergi lebih jauh ke dalam. Ke dalam hutan itu. Ya Allah, saya sangat takut. Bertenang. Saya tak boleh. Ya, jadi jalan itu pergi entah ke mana sebab kita dah hilang arah, kita dah hilang jejak. Ya, kita memang sesat. Dan macam mana awak tahu nak pergi ke mana? Ia tak dirakam dalam video. Bertenang semuanya. Okey, G-Wagon yang ditinggalkan mesti ada dekat-dekat sini. Awak tahu, saya boleh rasa. Saya pasti hari ini kita akan jumpa G-Wagon polis yang ditinggalkan. Ia mesti ada dekat-dekat sini. Ia mesti ada di dalam hutan liar ini. Ya, hutan ini memang menyeramkan. Bagaimana kalau kita jumpa bukan penjenayah, tapi seseorang yang tenang? Alex, tempat ini mesti selamat untuk cari di sini. Kita pasti akan jumpa raksasa. Diamlah, mari kita pergi. Aku hampir pasti kita berada di jalan yang betul. Kita tak mungkin hilang. G-Wagon yang kita cari mesti ada di sekitar sini. Apa itu? Tengok pokok tu. Hey Alex, mari sini. Kau nampak? Ini nampak macam bahagian dari G-Wagon. Ini macam penapis udara atau sesuatu macam tu. Ia adalah bahagian kereta. Tak mungkin. Ia adalah tong sampah. Macam kita boleh letak sampah dalam tu. Apa yang kamu cakap ni? Kamu dah gila ke? Hey, apa tu? Hehehe, itu satu lagi bahagian kereta. Macam pemampat udara atau sesuatu macam tu. Tengok tube ni, okey? Jadi sekarang saya pasti kita bergerak ke arah yang betul. Ini adalah bahagian kereta dari G-Wagon. Saya ragu tentang itu. Mungkin ia adalah bahagian kereta. Kawan-kawan, tengok sini. Ini adalah lambang Audi. Audi? Awak pasti ke? Tak mungkin. Kita sedang cari Mercedes G-Wagon. Jadi mari kita lebih berhati-hati. Kita memang di laluan yang betul. Mungkin alat ganti ini. Mungkin awak boleh guna sesuatu dari Audi dalam Mercedes. Kenapa tidak? Satu lagi benda logam di sini, itu memang alat ganti kereta dari G-Wagon. Betul tak kawan-kawan? Tapi kenapa semua ini berada di luar kereta?
Sebab lelaki ni memandu macam gila. Semua bahagian tercamut. Semua benda ni jadi berkeping-keping. Itulah sebabnya. Maksud saya, kita berada di arah yang betul. Dan tengok, ini sebabnya. Wow, ini plat Amerika. Maksud saya, tanda nombor, plat lesen. Ya, jadi ini telah dipasang pada G-Wagon dan ia juga tercabut. Ia dari Amerika dan kita bukan di Amerika. Tapi itu adalah G-Wagon Police. Jadi saya rasa jenis kereta polis ini digunakan di Amerika. Saya boleh anggap begitu atau tidak? Korang tulis di ruangan komen apa pendapat korang. Apakah kereta polis Amerika yang tipikal? Adakah ia nampak macam ini atau macam itu? Jadi kalau korang pakar, sila tulis di ruangan komen. Dan apapun, tengok. Itu satu lagi petunjuk dalam siasatan saya. Dan itu memang 100% betul. Ini memang bahagian kereta. Bahagian dari siren polis, kawan-kawan. Sekarang korang percaya saya kan? Apa yang awak cakap ni? Semuanya macam sampah plastik je. Bukan, ini bukan sampah plastik. Ini semua ni adalah petunjuk dalam siasatan saya. Hey! Tengok. Tengok sana. Di belakang pokok-pokok itu. 911, what's your emergency? Ya Allah kawan-kawan, ini memang tak boleh dipercayai. Tengok tu, itu betul-betul G-Wagon yang ditinggalkan. G-Wagon Police. Dah berapa lama ia ditinggalkan di situ? Jadi semua benda yang keluar dalam berita tu memang betul, bukan palsu. Aku dah cakap dengan korang. Jadi sekarang kita boleh cuba untuk pulihkan sepenuhnya, baiki, hidupkan semula sudah tentu dan kita boleh dapat ganjaran untuk itu. Ya, ini mungkin betul. Tapi kau dah mula fikir nak pulihkan benda tu. Ia berbahaya. Ia menyalahi undang-undang. Dan mungkin perompak ada berdekatan. Ya, kau betul. Jadi, kita kena cepat sikit. Tapi tengok, ada tulisan polis ke atas bonet kereta ni. Ya Allah, memang hebat. Dan nampaknya kereta ni tak lama sangat ditinggalkan di sini. Jelas sebab macam terlanggar pokok atau semak kecil atau sesuatu macam tu. Kereta ni dah ditinggalkan di sini selama beberapa hari atau lebih kurang macam tu. Sementara polis tengah mencarinya. Ya Allah, tengoklah kelembapan ni dan siren tu. Tengok, itu dahan kecil betul-betul dalam siren tu. Sebab tu kita jumpa plastik pecah sebelum ni. Ya, kau betul. Ya, sekarang semuanya masuk akal. Itu memang G-Wagon terbiar. Cuba tengok dalam. Wah, kotor sangat dan rosak teruk. Tak boleh percaya. Itu memang. Tanda polis di sini. Tertulis polis di sini. Ya Allah, hebat. Tapi masih ada rahsia dan awak betul. Jadi, mungkin ada seseorang yang telah mencuri G-Wagon polis yang asal dan sebenar. Dan seseorang hanya perlu menyembunyikannya daripada polis, betul? Tapi kita dah jumpa. Tapi cuba fikirkan, kalau lelaki ni boleh curi kereta polis dan tak ada siapa jumpa dia, bayangkan apa dia boleh buat pada kita kalau dia jumpa kita. Aku tak peduli pasal tu. Tengok betapa hebatnya tayar ni. Ini sebenarnya benda yang sangat jarang. Tengok macam mana cantiknya G-Wagon ni dari belakang kan? Mungkin kita patut cuba buka untuk tengok. Ya Allah, tengok. Cuba tengok. Itu sangat bagus. Ini memang bagus. Ada garis sebenar di dalamnya. Itu membuktikan bahawa ini adalah G-Wagon polis sebenar. Bagus. Slav, saya rasa bukan idea yang baik untuk tinggalkan cap jari kamu pada benda ni. Ayuh, tak apa. Ada ganjaran tu benda itu. Hei, tunggu. Kamu ada kunci untuk ini. Kunci? Jadi kamu tahu siapa saya? Saya cuma cuba-cuba saja. Kenapa saya, Slav? Saya bukan mangsa di sini. Jadi, tapi awak mungkin ada kaitan dengan kecurian G-Wagon itu. Saya? Ya. Tapi saya cuma pindahkan awak. Macam mana pula? Sekarang awak adalah suspek. Kenapa saya, kawan-kawan? Jadi, Saya rasa saya boleh bawa balik G-Wagon polis itu dan suspek ke balai polis. Dan mungkin saya akan dapat ganjaran berganda. saya ingat kita kawan, Slav. Apa yang kamu buat? Aduh.
Ya Allah, tengoklah betapa teruknya rosak. Sebenarnya pintu-pintu ni nampak macam ada lubang peluru di sini. Dan juga nampak macam ada orang rosakkan, tapi betul lah sebab memang ada kejar-mengejar kan. Jadi mungkin kereta polis lain langgar benda tu kan? Ya, kejar-mengejar ni nampak memang sengit. Dan mungkin ada tembak-menembak juga. Memang sah ia berlaku di sini. Tapi tengok, ya Allah, tengok. Kau betul tentang kejadian tembak-menembak itu. Itu senjata api betul kawan-kawan dan ia memang agak berbahaya. Tapi kau memang gila. Apa yang kau buat ni? Jangan sentuh senjata api ni. Bertenang, semuanya baik-baik saja. Ya. Nampaknya ia tersekat. Awak tengok tu. Dan ia juga nampak agak lama dan kotor macam G-Wagon. Saya rasa pistol yang rosak itu mesti menjadi sebab kenapa pencuri kereta ini telah berhenti mengejar dan memutuskan untuk sembunyikan kenderaan ini di suatu tempat di dalam hutan ini. Tapi mari kita buka dan lihat apa lagi yang ada di dalamnya. Sayang, pergelangan tangan saya sakit. Tolong jauhkan benda itu dari saya. Saya sedang cuba cari kuncinya. Bertenang. Kenapa awak letak benda tu pada saya dari awal lagi? Saya cuma nak cuba sama ada ia betul atau tidak. Ia memang G-Wagon sebenar. Saya tak pernah tengok benda macam tu sebelum ini. Ya. Nampak? Sangat Pelik. Dan sangat baik pada. Masa yang sama. Kawan-kawan, tengok. Ini nampaknya dashcam. Jadi kawan-kawan, jom kita capai 10,000 tanda suka untuk video ini dan saya akan tunjukkan apa yang ada dalam video itu. Bagaimana kejar-mengejar itu dari sudut pandangan orang pertama? Bagaimana semuanya bermula dan bagaimana trak terbiar ini, G-Wagon ini, menjadi terbiar? Jadi, tekan butang suka dan langgan saluran kami jika anda masih menonton. Banyak aktiviti, lebih banyak kandungan. Tak apa. Aku dah penat dengan semua benda ni. Aku nak pukul kau 10,000 kali. Tak. Tak. Aduh, apa yang kau buat? Jauhkan benda tu dari aku sekarang juga. Bertenang, semuanya baik-baik saja. Aku akan cuba cari kunci untuk kau. Sebenarnya itu dah beberapa kali. Kau jumpa lagi peralatan polis kan? Dan ada banyak barang polis di dalam. Kalau kau tak ganggu aku akan cuba cari kunci untuk kau, okey? Buat cepat sikit. Aku tengah cuba. Ada beberapa dokumen, peta atau sesuatu macam tu. Lagi banyak dokumen dan barang-barang lain kat sini. Itu satu lagi bukti sebenarnya yang kereta ni dari Amerika Syarikat. Kita boleh nampak bendera kat sini dan nombor plat, model rasmi dan barang-barang lain. Jadi itu memang kereta polis yang sah. Jadi ada orang yang curi kereta tu. Entah untuk apa, saya pun tak tahu. Slav, saya rasa ini bukan idea yang baik. Kita mungkin akan ditangkap di sini. Tak, kita akan pulangkan balik dan kita akan dapat ganjaran. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja, okey? Mereka takkan faham. Ada banyak benda yang berbeza. Sebenarnya, saya juga jumpa kelongsong peluru. Nampaknya agak berbahaya kan? Ada tembak-menembak, Slav. Simpan benda tu. Jangan sentuh. Jangan tinggalkan cap jari kamu. Ya, memang betul. Saya rasa pencuri kereta tu macam ada rompakan bank contohnya kan. Selepas pencuri kereta tu curi duit tu, dia cuma ada peluang dengan mencuri kereta polis tu untuk mencetuskan aksi kejar-mengejar. Jadi dia melepaskan tembakan macam tu dari kereta polis G-Wagon yang ditinggalkan tu kan. Sebab tu kita dapat kelongsong peluru dalamnya. Benda tu mungkin betul, tapi tolong berhati-hati dengan picu pistol ni. Okey, seperti yang kau cakap. Tapi akhirnya aku ada berita baik. Ada rantai kunci. Jadi biar Aku buka. gari kamu. Sekarang kita ada sepasang gari yang bagus. Jadi saya rasa sekarang masa yang sesuai untuk cuba bawa lari G-Wagon terbiar ini. G-Wagon polis, betul? Kita kena buka bonet kereta dan tengok apa yang ada di dalam. Macam ini. Ya. Tengok, enjin ni nampak macam dah letih. Saya harap cuma sikit je. Jom tengok apa yang kita ada kat sini. Hidupkan enjin boleh? Malangnya saya tak ada sebarang alat dengan saya, tapi kita kena hidupkan enjin ni dan tinggalkan hutan ni secepat mungkin. Sebab perompak boleh datang. Bukan. Sebab kita perlu terima ganjaran kita secepat mungkin. Staff, aku rasa polis takkan faham kenapa kau jumpa kereta ni dan kenapa kau putuskan untuk bawa mereka ke kereta ni, maksud aku. Tapi aku pasti mereka akan bagi kita ganjaran. Aku yakin tentang itu.
Aku tak pernah tengok enjin macam tu sebelum ni. Jadi aku perlukan masa untuk baiki dan cuba pulihkan enjin tu. Aku masih rasa kita kena cepatkan sikit. Diamlah, aku tengah usahakan ni. Ada masalah dengan pam bahan api. Aku rasa kita ada masalah elektrik. Tengok sini kawan-kawan, kat sini. Dan sekarang mungkin sistem pencucuhannya dah berfungsi. Mari kita cuba pusingkan enjin. Aku rasa masalah utama kita ialah kita boleh dimasukkan ke dalam penjara. Tak mungkin. Wah, tengok betapa mewah rupanya. Ini tempat duduk pemandu. Ya, sangat mewah dan cantik. Aku suka. Baiklah, mari kita cuba hidupkan enjin. Di mana kunci tadi? Ya. Ini dia. Itu kuncinya. Jadi mari kita cuba untuk hidupkan dan pandu. Ayah? Kita hampir berjaya tadi. Ada yang tak kena. Saya rasa saya kena bekerja. Dengan pam bahan api. Tapi apapun, enjin masih berpusing jadi ia tak tersekat. Itu pun dah petanda yang baik. Jadi kita boleh selamatkan G-Wagon yang terbiar ini. Jadi mari kita teruskan kerja pada pam bahan api. Jadi inilah barang-barang berkaitan bahan api. Jadi tidak. Mungkin yang ini. Berhenti. Dan bagaimana kalau enjin itu terkena peluru dalam tembak-menembak ini? Itu mungkin masalah sebenar. Saya masih rasa kita boleh baikinya. Kenapa awak sentiasa begitu yakin? Saya pakar kereta. Itu profession saya. Saya sentiasa yakin dengan apa yang saya lakukan. Jangan risau tentang itu. Ini pam bahan api dan saya rasa saya akan baikinya seperti dalam 2 atau 3 saat. Saya rasa kita akan pulihkan G-Wagon Police yang terbiar ini sepenuhnya dan ia akan jadi sangat cantik. Kalau saya tak silap, saya dah buat semuanya dengan betul dan sekarang pam minyak ini sudah siap. Saya rasa sudah tiba masanya untuk mencubanya. Jom. Berhenti. Jangan lupa yang anda perlu pulangkan G-Wagon itu ke balai polis. Ya. Tapi pertama sekali, saya rasa kita kena bersihkan dulu dan sebagainya kan? Supaya ia jadi lebih elok. Ya, saya akan buat. Ia akan beri tanggapan yang baik pada polis, saya rasa. Ya. Jadi sekarang kita kena cuba hidupkan dan pandu dulu. Lepas tu mungkin pemulihan dan perkara lain. Ya. Sebenarnya, G-Wagon Police ni sangat kotor dan ada banyak najis, banyak daun-daun. Dan jenis sampah lain. Jadi, kenapa ia ada di sini? Saya langsung tak tahu. Jom kita cuba sekarang. Sekarang kita dah ada elektrik dan semuanya nampak berfungsi. Ya, kita dah masuk. Ya, hebat. Kerja. Jadi sekarang masa untuk pergi ke pangkalan. Jadi, jom. Mari kita tinggalkan hutan ini sekarang. Mari kita keluar dari hutan ini. Ya Allah, G-Wagon ini memang hebat. Hati-hati semasa melalui celah-celah pokok. Okey, saya rasa kita kena pergi ke arah sana. Sebenarnya ada satu masalah. Masalah jenis apa? Kereta ini sangat cantik dan hebat, tapi nampaknya ada sedikit kerosakan. Rosak. Ya, kita tak ada pacuan 4 roda. Kita hanya memandu dengan Roda belakang saja. ia tidak begitu lasak seperti yang sepatutnya. Lihat. Kita kena cuba untuk lompat melepasi benda tu. Itu agak susah. Tapi kita akan cuba buat ni. Jom. Cepatlah sikit. Ya, kita dah buat tu. Bagus. Jadi kita kena teruskan. Okey, bagus. Kau cuma tebang pokok je. Wah. Ya, itu agak susah. Okey, mari kita berhati-hati dengan itu. Ya Allah. Ada sebatang pokok. Ya, kita terlanggar pokok tu. Saya rasa kita kena cuba langgar je. Macam, ya. Pokok tu besar. Jadi, 1, 2, 3. Jom. Saya rasa saya kena tambah lebih kuasa untuk melepasinya. Ayo, jom. Ya. Hey, kita dah buat tu kan? Kita ada masalah. Siren tu tercabut. Ya Allah. Ya, ambil siren tu. Kita tak perlukan. Kita memang perlukan. Ayo, ambil. Ya Allah, kita kena keluar dari hutan ni dan pergi ke balai polis atau ke pangkalan. Bukan ambil siren polis dari bumbung yang kita memang perlukan tu. Ambil sekarang. Kita memang perlukan benda tu. Sebab kita nak pulihkan G-Wagon Police ni. Dan macam mana nak buat tanpa siren kan? Ayo. Ini dia. Okey, Slav.
Sekarang kita sudah bersedia untuk pergi. Ya, kita masih perlu bergerak ke suatu tempat di dalam hutan. Mari kita teruskan. Okey, jadi berhati-hati di sini. Ayuh, tidak. Kita tak perlu berhenti. Kita perlu teruskan sedikit lagi. Ya. Jadi, jangan rosakkan apa-apa yang penting. Ya Allah. Jadi, kita hanya bergerak ke sana sini, bergerak macam ini dan macam itu. Kita kena sangat berhati-hati. Kita duduk di satu tempat saja. Kita tak pergi ke mana-mana, Slav. Tidak. Tidak. Kita cuma perlu pusingkan sedikit saja. Kita hanya perlu tukar arah dan kemudian kita akan bergerak ke arah yang betul. Ya, kita sedang buat bentuk M dan rasa macam saya pemandu profesional, betul? Kalau awak seorang profesional, kita takkan tersekat di tengah-tengah hutan. Ayuh, tak ada masalah langsung. Kita tak tersekat. Kita cuma tukar arah. Sangat penting untuk faham jalan. Dan kita buat dengan betul. Kita tak ada masalah. Kita tak ada apa-apa masalah. Kita cuma lalu di antara pokok-pokok. Kita tenggelam dalam lautan masalah. Tak apa. Ia sangat bagus. Saya sangat suka. Saya boleh nampak jalan itu. Jadi kita akan bergerak ke arah itu dan kita akan tinggalkan hutan ini sekarang. Saya rasa akhirnya, ia nampak biasa. Ya, Tapi ada begitu banyak pokok. Ada banyak pokok. Ya, memang sempit di sini kan? Ya. jadi kita kena berhati-hati. Berhati-hati. Saya tak tahu. Tengok sana. Dia menggores pintu. Patahkan dahan itu. Bagus. Jadi, tak. Tidak. Tiada masalah. Bunyi berdecik di sini. Tiada masalah. Ya, disinilah jalannya kawan-kawan. Disinilah jalannya. Akhirnya, Ya, kita boleh pergi ke arah itu dan sekarang kita akan bebas. Jom. Bagus. Sangat bagus. saya tidak fikir kita bebas. Ya, kita memang bebas. Pasti. Kita akan ditangkap sebaik saja kita keluar. Okay, jom pergi. Kita berjaya. Kita akan pergi ke labirin. Tak boleh percaya. Jadi pertama sekali, kami memutuskan untuk meletakkan semula siren itu kerana kami hampir kehilangannya di dalam hutan. Selepas itu, kami memutuskan untuk membersihkan G-Wagon sepenuhnya kerana ia dahulunya adalah G-Wagon polis yang terbiar. Tetapi sekarang, kami memutuskan untuk memulihkannya sepenuhnya supaya ia kelihatan seperti baru. Pertama sekali, kami membersihkan semua kotoran, semua daun dan semua kelemdapan. Jadi sekarang ia menjadi lebih cantik. Jadi tanda-tanda polis kini sudah boleh dikenali. Tetapi ia agak rosak. Kami akan memulihkannya kemudian. Tapi sekarang, mari kita letakkan sedikit buih pada tanda-tanda itu supaya ia jadi lebih bersih. Buih merah jambu yang cantik ini nampak sangat menarik, tapi kita perlu basuh ia supaya ia kelihatan sebersih mungkin. Jadi, selepas G-Wagon dibersihkan sepenuhnya dari luar, sekarang masa untuk beralih ke bahagian dalam dan membersihkannya sepenuhnya. Kami telah membersihkan semua kotoran, habuk dan sebahagian karat dari tempat duduk dan papan-papan lain. Jadi sekarang tiba masanya untuk meninjau bahagian logam bersama pasukan saya secara profesional. Kami sedang mengimpau, memotong logam dan menyediakan segala-galanya dengan cara yang betul. Jadi selepas memasang bahagian baru, ia menjadi lebih baik lagi. Ia kelihatan sangat cantik dan berkilat dengan bahagian logam yang baru. Tetapi sekarang tiba masanya untuk mengecatnya dan menjadikannya kelihatan seperti baru. Kami sapukan warna putih dan warna hitam, sudah tentu seperti dahulu. Kami juga membait pulih huruf-huruf dan tanda polis dan sekarang ia kelihatan sangat cantik dan sangat baik. Lihatlah sendiri, ini seperti sebuah G-Wagon polis yang baru.
Ia nampak sangat hebat. Dan kawan-kawan, jika anda suka proses pemulihan ini, jangan lupa untuk tekan butang suka pada video ini dan langgan saluran kami sekarang juga. Selain itu, saya akan tunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Saya rasa kami ada idea bagaimana kami boleh mengubah suai track polis terbiar ini. Saya bukan sahaja mahu memulihkan G-Wagon polis terbiar ini, Saya ingin menjadikannya kelihatan seperti baru dan menambah rupa yang lebih bergaya serta menarik. saya ada banyak bahagian dan pelbagai perincian untuk ditambah pada G-Wagon lama ini dan ia akan kelihatan seperti baru. Pimp that bad boy. Cuba tengok lampu kereta ini dan perinciannya. Kita akan pasang semuanya pada kereta lama itu dan ia akan kelihatan seperti baru. Cermin sisi yang bergaya dan menarik ini pun akan dipasang di bahagian belakang. Ini akan jadi projek yang sangat menarik. Tapi kawan-kawan, dia akan jadi agak sukar. Jadi kalau anda mau saya lakukan, jangan lupa untuk like video ini. Mari kita capai 15.000 like untuk video ini dan saya akan buat video menarik tentang bagaimana saya mengubah G-Wagon lama yang terbiar menjadi AMG 63 yang baru. Selain itu, ia akan jadi edisi Bravos. Ia akan kelihatan sangat mahal dan sangat cantik. Wow, ini emang hebat. Kawan-kawan, mari kita capai 15.000 like secepat mungkin supaya Slav boleh ubah G-Wagon lama berkarap ini menjadi AMG 63 yang baru. Ya, saya pasti ia akan jadi sangat hebat. Ia akan kelihatan jauh lebih baik macam model modern dan project ini akan jadi sangat bagus. Jadi kawan-kawan, sekarang semuanya bergantung kepada anda. Subscribe saluran kami saja, tinggalkan like anda dan tulis komen. Saya harap anda terhibur dengan video ini. Apapun, nama saya Slav dan ini Alex. Jumpa lagi. Projek ini akan jadi hebat.